hujan lebat di luar dengan buruk dan sebagainya, tapi sama ada hujan ataupun panas, dakwah tetap mesti diteruskan, kan? Jadi masa kita pun tak banyak, cuma sejam lagi, setengah jam untuk Ustaz Sofi dan seterusnya sejam lagi untuk Ustazah Salwa Harun. Jadi saya mempersilakan dengan segala hormatnya Ustaz Dr. Sofi untuk menyampaikan tentang teknik-teknik berdakwah. Kita silakan dalam setengah jam. 5:45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis Jadi Ketua Sen Share the second CEO Tuan Jamal, pimpinan-pimpinan yang hadir, seterusnya sahabat-sahabat, sahibat-sahibat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita kurniakan Allah Subhanahu wa taala masa sedikit ini untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman dalam bekerja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ditugaskan untuk menyampaikan satu tajuk teknik berdakwah. Teknik maknanya cara kita nak mengajak mad'u ataupun orang yang kita target untuk bersama-sama kembali kepada agama asal. Kena ingat, kita mengajak ni, dakwah ni bukan untuk pindah dia daripada agama dia kepada agama baru, tetapi dakwah ni ialah kita mengajak untuk kembalikan mereka ke agama asal. Sebab apa? Sebab sebagai pendakwah kita kena faham bahawa kita dicipta Allah Subhanahu wa taala dua peringkat besar. Yang peringkat pertama, alam roh dia bagi. Saat alam roh tu, kita semua Muslim dan tidak ada seorang pun anak Adam yang belum Islam. Semua Islam. Buktinya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada, bila Allah keluarkan roh-roh daripada Adam alaihissalam, sulbi Adam alaihissalam, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan yang mencipta dan mengurus kamu? Semua arwah-arwah jawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersyahadat. Syahidna itu bersyahadat, maknanya kami telah menyaksikan ketuhanan Engkau dan kami adalah hamba-hamba. Dalam arti kata yang lain, asalnya kita ini Muslim. Asal kita ini semuanya beragama Islam. Lalu setelah kita dilahirkan oleh mak ayah kita, kita lahir dalam suasana-suasana yang berbagai, yang menyebabkan kita terikat dengan kehidupan setempat, kehidupan suasana setempat, yang kemungkinan pada waktu itu kita tidak mendapat petunjuk
tidak ada orang yang datang tunjuk jalan kepada kita untuk kekal dengan agama asal kita. Maka kita terikutlah dengan cara hidup di situ. Maka kita membesar, menjadi zuriat-zuriat yang berpegang dengan cara itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembalikan untuk kembalikan kita ke agama asal, diutusnya Rasul. Maka Rasul mengajak, Rasul demi Rasul diutus oleh Allah. Setiap umat diutus Rasul. Tidak ada umat yang tidak diutus Rasul, kerana nak kembalikan mereka kepada agama asal. Kerana nak kembalikan mereka ke agama asal. Tapi ada yang tak nak kembali sebab dah selesa dengan cara hidup yang diajar oleh ibu nenek mereka. Tak nak kembali ke agama asal dia. Dia nak kekal dalam itu dengan alasan-alasan yang berbagai. Maka akhirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi dikira Rasul terakhir. Maka tidak ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditugaskan kerja Nabi ini kepada kita semua. Nah, al-ulama warathatul anbiya. Semua orang-orang yang berilmu itu pewaris kerja Nabi. Antara kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pewaris kerja Nabi ialah mengajak masyarakat untuk kembali kepada agama asal. Kita kena pegang di situ. Baik, itu sebagai pengenalan kita lah. Diri kita ini sebenarnya kita dah kembali kepada asal, dan tugas kita untuk sampaikan kepada orang lain supaya mereka semua kembali. Itu satu perkara yang penting. Yang kedua yang saya nak share sebagai mukaddimah pada pertemuan ini, ingat, kita hanya bekerja bagi pihak Allah, tetapi yang memberi petunjuk, yang mengembalikan kita, orang-orang seseorang itu kepada agama yang benar, Allah, bukan kita. Bukan kita. Kerana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada orang yang engkau kasihi kepada jalan yang benar, kepada mengembalikan kepada agama asal engkau. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah sahajalah yang akan memberi hidayah bagi siapa yang ia kehendaki. Ini kena bagi pendakwah, kena berhenti sikit tempat walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah, dia akan memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Ini banyak di kalangan pendakwah silap faham. Macam mana? Dia kata kalau hidayah itu milik Allah, jadi tak payahlah kita buat, sebab Allah bila dia nak beri hidayah, dia beri je. Tak payah pun kita susah-susah. Tak. Dah. Ada dua pendekatan yang perlu kita faham dalam berdakwah. Pertama, minta. Kalau kita ada sahabat, ada kawan yang kita target untuk dia kembali kepada agama asal Islam, kita kena minta kepada Allah. Berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Semua Nabi-Nabi sebelum dia pergi berdakwah, dia berdoa. Nabi Ibrahim berdoa untuk akan datang zuriat-zuriat dia semua ikut agama asal. Lalu Allah kata, aku beri mereka sekiranya mereka minta. Maknanya dalam kerja-kerja dakwah ni, kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan bertemu tu antara Allah
Allah yang memberi hidayah, kita sebagai pendakwah minta Allah tunjuk hidayah. Macam Ustaz Azali tadi kan. Ustaz apa nama? Syazali. Syazali tadi dia sebut, dia kata maknanya tugas kita ini ialah usaha, tertunjuk benar-benar baik. Jadi kita kena minta pada Allah satu. Jadi dia bertemu tu antara kita minta dengan Allah beri hidayah. Kalau kita tak minta, Allah tak beri. Kita tak minta, Allah tak beri. Sebab itulah dalam bab minta ni kita baca Fatihah, kan? Fatihah itu sebenarnya nak kekal petunjuk Allah dalam hidup kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjuklah kami jalan istiqamah, jalan yang lurus. Kan? Kita minta baru Allah kekalkan kita dalam keadaan berada dalam agama kita ini. Kemudian pengaruh hidayah Allah yang kedua ialah usaha. Satu, minta. Yang kedua, usaha. Usaha tu mana kita pergi ajak dia. Ini kita nak fikir sama-sama dalam pertemuan ini, dalam masa yang setengah jam yang diberi kepada saya, insya-Allah. Jadi kita ajak dia. Ajak dia macam Ustaz Syazali kata tadi, ajak tu bukan semesti dengan lidah. Kadang-kadang dengan perilaku kita, kadang-kadang dengan senyum kita, kadang-kadang dengan makan sama-sama. Kan? Saya ada kawan-kawan yang non-Muslim sekitar Masjid Syakiri yang berniaga-niaga situ. So, lepas-lepas saya masih segi join kat dia, tanya khabar dia, dan saya ajak minum sama-sama. Lepas tu, lepas minum, tanya khabar dia, khabar bisnes, semua sekali. Lepas tu saya ada Quran bahasa Cina, saya bagi kat dia. Dia ambil dan letak atas tinggi sekali. Kenapa kau tak tinggi sangat? Dia kata Quran ni pun dia letak tinggi. Kan? Jadi saya cadar planning berikut ialah saya akan ajak dia baca sama-sama Quran. Aku tak erti bahasa Cina ni, kau tolong ajar aku terjemahkan bahasa Cina kepada bahasa Melayu. Sebab Quran tu Quran bahasa Cina kan. Jadi kita belajar dengan dia pula. Dia kata syarah macam tu. Itu teknik juga kan? Teknik juga. Untuk kita ambil faedah daripada dia menggunakan bahasa itu dia sendiri. Jadi dua ni kita kena ambil berat dalam soal memahami innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak akan boleh beri hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah yang memberi hidayah. Maka untuk mendapat hidayah Allah kena minta dan kena usaha mengajak mereka kepada jalan asal, kembali kepada asal. Ini perkara yang menjadi strategi kita dalam mengajak masyarakat. Sebagai seorang pendakwah juga, anda nak cerita 4 benda yang menjadi punca kekuatan kita. 4 benda menjadi punca kekuatan kita yang diterima Allah sebagai pendakwah. Pertama sekali, ilmu. Ilmu ni kita sebagai pendakwah tak boleh berhenti. Kita kena tambah. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu Quran. Quran. Saya habis masa dalam lebih kurang sekarang ni 14 tahun mengkaji Quran. Sebab tu boleh ingat sikit-sikit tu. Kaji Quran. Hayati tadabbur Quran di Masjid Asy-Syakiri di Gombak tu. Kalau orang pergi di Gombak, Masjid Syakiri tu kampung saya lah tu. Kampung yang kedua. Kampung yang pertama Kelantan. Kampung setelah bekerja di Gombak. Dan saya menjadi pengurusi masjid itu dalam 13 tahun. Dan ni dah pencen dah lah. Pencen pengurusi. Orang lain pula jadi mantan. Boleh kan? Maknanya ilmu. Nombor 1 sekali ilmu. Ilmu ni sebab Quran ini Allah Subhanahu Taala beri pada kita. Anugerah Quran ini nuzul dia panggil. Anugerah yang paling besar yang Allah beri pada kita yang perlu kita dalami ialah Quran. Quran itu anugerah. Kita dapat satu Quran
Anda ambil Quran ni. Baik, ini dia panggil nuzul, kan? Nuzul. Untuk dapat satu nilai kehidupan, kita kena pegang ni. Pegang dan arti kata kita baca dah faham satu ayat demi satu ayat. Ini dia tak panggil nuzul. Ini dia panggil tanzil. Dia panggil tanzil. Tanzil al-azizir rahim. Orang yang mentanzilkan Quran dalam diri dia, dia akan mendapat al-aziz ar-rahim. Dia dijamin kehebatan, aziz, dia akan jadi izzah, mulia, ar-rahim, dia akan dijamin bahagia dunia akhirat. Ini yang mungkin non-Muslim tak tahu. Kunci-kunci kebahagiaan yang sebenar yang Allah simpan daripada mentadabbur ataupun mengurus Al-Quran. Dalam surah Yasin, kita dah baca tiap-tiap malam Jumaat, Allah menggunakan tanzil. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil itu tanda ataupun tuntutan kita kena dampingi ilmu Al-Quran ayat demi ayat supaya kita faham. Sebagai pendakwah. Jadi sebelum kita faham semua tu, kita berdakwah sekadar kita mampulah. Tapi kita jangan break. Kita kena terus mempelajari ilmu. Salah satu surah yang kita tidak boleh abaikan sebagai pendakwah ialah surah Muzammil. Surah Muzammil ni ada 9 strategi dakwah. Sebagai pendakwah ada 9 strategi di situ. Daripada ayat 1 sampai ayat 12 ada 9 strategi. Dan surah yang sebelah dia Muddathir, antara surah-surah yang awal diturun kepada Nabi untuk mengajar Nabi berdakwah, menyediakan diri Nabi dalam berdakwah. Satu. Saya ringkaslah ilmu. Yang kedua, dalam berdakwah kita kena niat. Kena ada niat. Kan? Kenapa kita nak berdakwah? Sebab kita ini telah mendapat petunjuk. Kan? Kita telah dapat petunjuk Allah. Kita tak nak sahabat-sahabat kita yang ada yang belum dapat petunjuk itu kekal dengan suasana dia. Sebab dia tak selamat. Confirm tak selamat. Tapi kalau kita kata dia tak selamat, dia marah kita. Sebab dia tak ada ilmu. Kita ilmukan dia dulu. Jadi kita niat mengajak dia bukan nak tunjuk kita ni hebat, tetapi nak ajak dia kembali kepada agama asal kita supaya dia juga menikmati apa yang kita nikmati. Itu niat kita. Yang ketiga, seringkas anda sebut, ialah kita buat bukan kerana kita ni mampu, tapi kita nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha' mardatillah. Jadi dalam berdakwah ni macam-macam Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi SAW terus melakukannya sampai kepada penghujung umurnya. Itu berapa? 3 kan? Yang akhir, yang keempat dalam berdakwah ni kita kena sabar dan istiqamah. Sabar dan istiqamah. Sabar dalam meneruskan dakwah, istiqamah mengekalkan apa dia mencari, menambah ilmu dan mengekalkan niat dan semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini dalam berdakwah. Satu lagi yang anda nak share pada hadirin hadirat sekalian. Contoh yang anda dapat dalam Quran. Mana-mana amal yang kita buat, sama ada semaya, puasa, datang ke sini, apapun dalam hidup kita, dia terikat dengan part ni juga. Maksud anda, kita buat satu semayang, kita kata tadi, kita semayang tadi, dia melibatkan part. Kalau kita tak ada ilmu, boleh semayang. Boleh semayang, tapi belum tentu kita diterima. Nah, kalau kita tak niat, semayang kita sah tak? Tak sah. Kalau kita tidak ikhlas, semayang kita sah tak? Tak sah.
Kalau kita tak sabar dan istiqamah dengan sembahyang, Allah terima tak? Tak terima. Maknanya mana-mana kerja, bukan saja dakwah, syarat 4 ni wajib ada dalam hidup kita. Kata ulama, kata ahli tafsir, barang siapa yang buat apa pun kerja, kecil ke besar, kalau ada 4 ni, confirm amal dia diterima. Dan kita kena ingat bahawa amal itu tidak akan dikira berpahala kalau tidak diterima oleh Allah. Jadi kok mana pun kita datang ni, sahabat-sahabat kita yang datang bersama hari ni, dia pasal niat tadi apa? Kalau niat ni, saya ni sebab orang jemput nak marilah, malu. Ada malu Allah, kita kata tak. Mari kerana orang panggil, kerana kepentingan peribadi. Kita ubah sekarang ni. Niat, saya mari ni nak kenal sahabat-sahabat, nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya saya dapat sedikit maklumat dan ilmu mengenai kehidupan ini sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pendakwah. Makna niat kita boleh berubah. Kan orang sembahyang, contohnya 3 orang sembahyang, dia sembahyang 4 rakaat, dia sembahyang 2 rakaat, tiba-tiba imam sembahyang 4, dia ingat dia sembahyang jamak kan, jamak sembahyang qasar. Imam sembahyang 4, macam mana kita nak buat? Ustaz Salih, macam mana? Dah. Dia kena ajar niat tu situ. Niat. Lain juga habislah sebab imam. Kita ikut imam kan, kita follow imam. Walaupun kita dua. Itu kadang-kadang kita mari sini tadi niat tak berapa tepat, kita bila kita mari kita niat. Kita ubah niat kita insya-Allah. Duduk masjid tak niat. Kan? Dia dalam masjid tadi tak niat iktikaf. Di masjid juga ni pun. Masjid kira sebahagian daripada masjid lah. Tadi tak niat iktikaf. Allah. Ruginya selama berapa jam kita duduk di masjid tak niat iktikaf. Maka kita niat sekarang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid min awwalihi ila akhirih. Daripada awal sampai akhir lillahi taala. Kita dapat pahala yang tadi yang kita tak niat. Tapi kalau kita tak niat tak dapat. Kita tak niat tak dapat. Itulah seronoknya Islam, tak rugi dengan Islam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sekarang ni kita ambil satu benda baru mungkin, ataupun kita memperbaharui kerja kita, bahawa apa pun kerja kita mula dengan niat. Baik, itu asas yang kita kena faham dalam kerja-kerja agama ni ataupun kerja-kerja dakwah ni. Jadi masa setengah jam tu anda nak ambil 20 minit, lepas tu ada berapa minit lagi? 7 minit lagi. Cepatnya. Biasa ada selama 3 jam lama. Okey. 7 minit lagi ni sepatutnya dah bagi kepada peserta kan. Cuma anda nak sebut di sini tadi kita punya asas untuk berdakwah ada 4 kan. Kena ada ilmu, kena niat, kena ikhlas dan kena sabar serta istiqamah. Cara berdakwah pula pertama sekali anda susun ni mengikut pengalaman. Pertama sekali sebelum kita nak mengajar orang tu, kita kena bangun tahajud, berdoa pada Allah, minta Allah tunjuk hidayah pada kita supaya kita boleh bercakap dengan cara yang betul. Kena berdoa pada Allah. Bukan terus dengan dengan pakakut macam saya ni, pergilah pergi berdakwah rasa hebat dah. Tak boleh. Allah tak terima gitu. Kita pergi dalam keadaan tawadhu, rasa rendah diri, menjalankan tugas Allah dan berdoa kepada Allah supaya Allah beri jalan terbaik kepada kita untuk berdakwah. Itu pertama teknik yang kita kena ikut setelah ada yang 4 tadi. Yang kedua, direka anda buat, kita kena, dalam kita nak dakwah ni, kita kena kaji mad'u kita tu. Kena tengok dia tu apa, kena orang kata apa, kenal dia. Tengok dia tu orang contohnya orang asli.
apa dia punya kehidupan dia, suasana hidup sekitar dia. Orang Cina, orang aslinya orang Melayu asal lah kan, yang belum Islam. Orang Cina macam mana dia punya suasana hidup khusus pada mereka itu. Dan orang India contohnya, orang lain-lain, semua bangsa kita tengok. Kita kena kaji kedudukan dia, individu dia ataupun masyarakat dia. Itu pertama yang selepas kita berdoa kita kena kenal dia. Dan yang ketiga kita kena guna bahasa yang mudah difahami oleh dia. Sebab tu kalau setiap rasul yang diutus itu diutus di kalangan kaum dia, betul tak? Nabi diutus dalam kaum dia. Sebab nak menyampai itu dia tak difahami kalau kaum dia tidak berdakwah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, strategi yang paling bagus yang menjadi leader ialah kalau satu kaum tu orang asli yang senang nak sampai Melayu lah kan. Sebab bangsa asal dia. Nah, orang Cina, sahabat-sahabat yang bangsa Cina lah. Orang India, makna dia tu lebih faham dan lebih dekat dengan bahasa yang dia faham. Oleh itu, dalam kita menyusun strategi dakwah, bahasa itu diambil kira oleh pakar-pakar dakwah. Bahasa yang kita gunakan. Sebab kita nak cakap, kadang-kadang kita cakap bahasa tu rasa lembut dah, tapi bagi dia keras, kasar. Kita cuba nak belajar bahasa India, nak berdakwah kepada kaum India. Kita guna bahasa yang dia tak minat bahasa tu. Sebab kita tak tahu bahasa lembut, bahasa sesuai. Contohnya, bahasa antara kita ni pun tak sama dah. Ada sahabat tu dia nak pergi berdakwah di Kelantan, dia guna bahasa Kelantan contohnya dah. Bahasa orang asli Kelantan. Tapi bahasa dia tu, Kelantan dia tu, dia rasa betul dah. Tapi kita rasa serabut dengar. Serabut dengar. Menyusahkan telinga. Telinga dia menyusahkan kalau tidak betul. Oleh sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita bergemeling tenaga untuk cari jalan menyampaikan dakwah ini dengan berbagai-bagai cara. Dan yang berikutnya, kita dalam dakwah ni kena turun padang. Orang berilmu kena turun padang. Kita tidak, orang kata, menunggu orang datang. Dan kami daripada Persatuan Ulama, kami ada grup-grup yang turun padang ke orang asli, pergi ke Sabah, Sarawak, berdakwah dan memperbaharui orang-orang yang dah masuk Islam. Kadang-kadang dia hanyut sebab tidak ada orang yang continuous ataupun meneruskan usaha-usaha mengajar mereka. Bila kita tak ada ilmu, dia akan hanyut dalam keadaan apa begitu. Kemudian yang last kali, bila kita berdakwah tu, kita kena berkenalan. Antara sebelum kita mengajar tu, kena berkenalan. Banyak lagi lah teknik-teknik yang anak kumpul daripada kitab Abdullah Nasir Ulwan. Saya bawa kitab tu, tapi kalau nak ambil kitab tu 3 jam tak habis kan. Jadi ini saya masih sembang secara umum lah. Jadi sahabat-sahabat dan rahmatullah yang dirahmati Allah sekalian, jika para sahabat ingin kongsi 2-3 minit ni, bolehlah bertanya ataupun memberi pandangan. Bertanyalah apa yang tajuk yang saya bawa ni. Silakan. Boleh tak? Macam baru bukan lima. Ya. Ni Ustaz kata yang kita semua dilahirkan dengan fitrah, semua manusia. Jadi yang untuk Islam tu kita ajak dia orang kembali ke fitrah, menjadi Islam balik lah. Dalam usaha kita berdakwah, perkara-perkara yang Ustaz cakap, usaha, ruqyah, dan tawakal ni Ustaz, apa yang kita kena buat untuk tawakal kepada Allah? Okay. Terima kasih. Perkataan tawakal itu sendiri menuntut
kepada dua takdir tersebut. Kita minta pada Allah dan kita berusaha semaksimal. Baru tawakal. Dia bukan Allah biarlah, dia tahulah tu kat TV banyak, sekarang ni TikTok pun banyak, dia boleh tahu agama, tak payahlah kita usaha. Tak. Itu kemungkinan dia dapat. Tawakal ni ia berlaku setelah apa dia? Setelah kita doa dan berusaha sungguh-sungguh, baru berlaku tawakal. Macam berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat tu dia bawa kuda dia bila turun dia letak situ. Dia tak ikat kuda dia. Nabi kata ikat, tak apa. Tawakkal ala Allah. Dia kata itu tidak tawakal. Itu tawakal. Tawakal, dia panjang sikit. Tawakal. Mana serah tanpa usaha. Jadi ke mana pun kita tidak boleh lepas daripada serah, dan lepas pada itu serah pada Allah lah. Baru tawakal. Kita berdakwah. Jadi konsep yang anda sebut tadi betul, sahabat kita kata, kita ni usaha kembalikan mereka ke agama fitrah. Agama yang Nabi pun sebut dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahir itu dalam keadaan asal dia bersih. Islam, mana fitrah itu Islam. Maka yang mencoraknya ialah dua ibu bapa. Kadang-kadang anak yang dicerita oleh Ustaz Syazali tadi, anak masuk Islam, mak tak masuk sebab dia tercorak dengan corak yang salah. Tapi anak berubah sebab dia lahir dalam keadaan fitrah. Itu. Ada lagi? Kalau tak ada lagi, kau dah faham kan? Terima kasih kepada semua yang hadir, tahniah kepada semua yang hadir, dan terima kasih juga kepada pihak ISIN kerana memberi ruang sedikit kepada anak untuk kongsi. Siapa-siapa yang nak dengar tadabbur, bolehlah cari nama saya dalam Facebook. Maknanya saya buat tiap-tiap pagi tiap-tiap pagi di Masjid Asy-Syakiri Gombak dan majlis kita lepas subuh. Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat saya kongsi. Moga-moga ianya memberi manfaat daripada perkongsian itu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ribuan terima kasih kepada Ustaz Dr. Saud Iman di atas penyampaian beliau. Beliau menyebut di antaranya 4 asas dalam berdakwah. Ilmu, niat, mencari redha Allah, ikhlas, dan akhir sekali sabar dan istiqamah. Jadi dan juga pada soalan tadi pun penting juga konsep tawakal macam mana. Bukan tawakal kosong je, tapi setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi seterusnya kita berslot yang terakhir pada petang ni, sebab selepas ni kita ada program penyampaian ini. Jadi saya terus menjemput dengan segala hormatnya Ustaz Haji Salwa Harun untuk menyampaikan ucapan beliau. Alamat dan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Pengerusi Majlis, Tuan Presiden Pengerusi Aksin, Tuan CEO Aksin, para panel, ahli penceramah seperti tadi, Dr. Syazali, Dr. Saufi, dan sahabat-sahabat se-Islam kita semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada Aksin atas jemputan ini, dan tahniah dan terima kasih kepada semua peserta bengkel kita hari ini kerana telah tunggu
awal tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya nak memetik dahulu kata-kata daripada penceramah kita tadi. Kita mohonlah doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dan sebentar tadi kita tengok hujan lebat. Kalau masih ada yang belum berdoa semasa hujan turun, sama-sama kita berdoa sekarang ini. Allahumma khairan nafi'an. Kita mohon semoga hujan ini memberi manfaat kepada kita, bukan memberi kemudaratan. Tahu tak salah satu kemudaratan yang mungkin boleh dibawa oleh hujan adalah rasa mengantuk ketika jam 6 petang semasa berpuasa. Mudarat sekali. Ini semasa dengan ceramah. Ini cabaran besar untuk para penceramah. Cabaran kepada para penceramah kami ini, pertama, masa. Bila dah pegang mikrofon, kita lupa doktor kan, lupa masa dah berlalu. Cabaran kedua, apabila wujudnya rasa-rasa mengantuk tambahan ketika cuaca yang tengah sedap-sedap ini. Semoga dengan doa kita tadi, kita mohon pada Allah, hujan datang dengan rahmat, hujan datang dengan nikmat, supaya datangnya nikmat segar. Datangnya nikmat tidak mengantuk walaupun dah petang-petang dah ni. Mungkin biasa-biasa 2 bulan Ramadan ni petang-petang dah siapkan anak-anak, dah siapkan jual, dah nak lelapkan mata sekejap. Tapi hari ini kena datang pula untuk berbengkel. Kita ucapkan terima kasih semuanya kerana masih setia mendengar. Dan insya-Allah untuk petang ini, tajuk yang diberikan kepada saya adalah ada kena mengena dengan cabaran. Cabaran mengantuk, cabaran nak mengejar masa. Tetapi petang ini kita nak berbincang tentang cabaran berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya background saya sudah terlibat dengan dakwah ini daripada saya kecil lagi. Kerana almarhum ayah saya terlibat secara aktif sebagai seorang pendakwah. Dan meninggalnya beliau meninggalkan kami anak-anak dengan tugas-tugas dakwah yang perlu kami sambung usaha beliau. Dan kami sambung sehingga kini. Dan saya terlibat dengan 2 buah yayasan. Salah satunya adalah Yayasan Darul Syifa, di mana Yayasan Darul Syifa kita juga fokus kepada usaha-usaha untuk membantu mu'alaf. Kalau daripada Perkim, siapa yang pernah jumpa dengan Ustaz Muhammad Fitri Abdullah, beliau adalah Ketua Jabatan Dakwah di Yayasan Darul Syifa. Dan kita banyak juga berkecimpung dalam usaha-usaha dakwah ini. Jadi saya datang hari ini, saya cuba fikirkan, saya cuba senaraikan apa cabaran-cabaran yang kami ada. Apa masalah-masalah yang kami ada sepanjang dalam usaha kami untuk menjalankan aktiviti dakwah. Panjang. Banyak betul cabarannya ya ceritanya. Memang kalau nak cerita dalam masa 20 minit ini memang tak cukup. Tapi mungkin untuk masa yang ada ini, sebelum kita nak berbuka puasa ini, saya bawakan cabaran-cabaran yang asas sahaja. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak menuju ke satu jalan, kalau kita memandu lah ya, ramai yang pandai memandu di sini. Kita sedang memandu kenderaan, ada bonggol di hadapan kita, ada bumper. Dan kita kena lalu juga. Inilah jalan yang nak kita tuju, destinasi kita di hadapan sana. Tapi kita perlu menghadapi bonggol ini. Dan kalau kita peka, kita tahu, kita sedar adanya bonggol ini, adanya halangan ini, adanya cabaran ini, kita tahu nak perlahankan kenderaan, nak kona dia sikit macam mana. Kereta-kereta moden yang ada pakai skirt-skirt panjang tu, dia kena sengit-sengitkan kereta sikit, baru tak bercala skirtnya dan sebagainya, supaya kita dapat melalui halangan ini dengan baik, supaya kita dapat sampai ke destinasi kita itu dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran ini sentiasa ada. Dalam apa juga aspek kehidupan kita, cabaran ini akan pasti ada. Nak memasak ada cabaran, tambah nak memasak dalam bulan puasa ni, ya Allah, bau-bauannya amat mencabar. Pekerjaan kita ada cabaran, dalam keluarga kita ada cabaran, dengan pasangan kita cabarannya lain, dengan anak-anak kita cabarannya lain, dengan jiran tetangga kita cabarannya lain. Bukan sahaja dalam berdakwah, tapi dalam semua aspek kehidupan, cabaran itu pasti ada. Dan kalau kita tahu wujudnya cabaran-cabaran ini, memudahkan kita untuk melaluinya. Sebab kita kena lalu, kita kena tempuh, kita kena hadap. Hidup ini keras. Itu kata-kata orang muda sekarang. Kita kena laluinya. Tetapi apabila hari ini kita bawakan tajuk cabaran berdakwah, bukan kita nak bagi tahu berdakwah ini banyak cabaran, berdakwah ini kena sabar, berdakwah ini cabarannya ini. Tetapi kita nak bagi tahu bahawa
dalam semua aspek kehidupan itu ada, dan cabaran dalam berdakwah itu ada. Maka apabila kita nak berdakwah dengan kita tahu dan peka akan cabaran-cabaran yang ada, kita akan dapat melalui kehidupan berdakwah ini dengan lebih baik. Dan saya nak bawakan yang asal-asal sahaja. Sebab kita nanti nak buka puasa kan. Saya suka bila dah tengok senarai tu, saya penceramah yang terakhir, saya kata cantik. Sebab nanti kalau agak-agak saya dah blur, tak ada idea kan. Oh, kita nak buka puasa ya, kita kena habis sekarang. Nanti saya akan ulang dialog ni di hujung nanti. Nanti, oh betul dia dah cakap tadi. Ada beberapa cabaran yang kita nak tuan-tuan mungkin dah tahu, tapi akan lebih sedar, lebih peka selepas ini. Cabaran yang pertama dah dibentangkan dah oleh penceramah-penceramah kita sebentar tadi. Cabaran ilmu. Cabaran untuk kita menuntut ilmu. Ilmu ni ada banyak ilmu yang kita harus belajar. Dia bukan sahaja ilmu tentang agama Islam itu sendiri. Bukan sahaja ilmu tauhid itu sendiri. Tetapi untuk berdakwah lebih daripada itu, ilmu komunikasi. Ilmu menangani kegugupan. Nak berceramah ni gugup, macam mana nak tangani kegugupan? Kita nak berjumpa dengan orang yang bukan Islam, nak menariknya ke arah Islam. Nervous. Bagaimana nak menangani itu? Kalau nak menulis di media sosial, ilmu penulisan, dia bukan sahaja ilmu yang menjurus kepada agama saja. Itu dah tentu kita kena ada ilmu itu, kena belajar. Tetapi lebih daripada itu, untuk kita berdakwah, untuk kita mengajak orang ke arah kebaikan, mesti ada ilmu, dan ilmu Allah ini sangat luas. Dan kita harus belajar, bukan sahaja budak sekolah sahaja kena belajar. Kami yang dah lama berkecimpung dalam bidang dakwah ini juga harus sentiasa belajar. Kerana ilmu Allah ini sangat besar. Lagi kita belajar, lagi kita rasa, banyak lagi aku tak tahu. Lagi kita belajar, lagi kita tahu, banyak lagi yang aku tak tahu. Kerana percayalah, ilmu yang ada pada kita ini baru sedikit sahaja. Ilmu yang ada pada tok-tok guru kita ini baru sedikit sahaja. Jadi teruslah, usahalah menggali ilmu. Pergilah ke kuliah-kuliah, kursus-kursus yang telah diberikan kepada kita, sama ada percuma, di masjid atau kursus-kursus berbayar, silakan. Tuntutlah sebanyak mana ilmu yang boleh. Ilmu-ilmu berkaitan dengan skill komunikasi, skill penulisan. Belajarlah supaya kita lebih mudah untuk berdakwah. Dan dakwah ini bukan kerja ustaz-ustaz sahaja. Dakwah ini bukan kerja ustazah sahaja, tetapi kita semua ini dituntut untuk berdakwah. Kita semua ini juga boleh menjadi pendakwah. Dan bukan sahaja berdakwah itu harus berada di atas pentas ceramah ini saja, tetapi dakwah itu juga dengan sembang dengan kawan, ajak-ajak, berpesan-pesan kepada kesabaran, berpesan-pesan kepada kebaikan. Itu juga dakwah. Menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada ahli keluarga kita. Itu juga dakwah. Jadi cabaran ilmu ini harus kita tempuh, dan kita tahu perjalanan untuk kita menuntut ilmu ini masih jauh. Tidak hanya terberhenti di sini sahaja. Dan cabaran yang kedua adalah, kalau kami NGO ini, antara masalah terbesar kami adalah kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun nak berdakwah secara bersendirian juga, kita memerlukan kewangan yang kukuh juga. Kadang-kadang kita memang nak buat kerja dakwah ini lillahi ta'ala. Saya nak menjadi sukarelawan, tetapi nak pergi dari satu tempat ke satu tempat, kita kena beli minyak. Nak pergi satu tempat ke satu tempat, kita kena bayar tol. Untuk menjadi gagah perkasa, ada tenaga, kita perlu makan, kita perlu beli makanan. Ya, kewangan ini kita tidak meletakkan sebagai suatu tempat yang utama, kerana kita melihat pahala itu yang lebih besar. Kita melihat kebahagiaan akhirat itu yang lebih utama. Tetapi sekarang ini kita tidak dapat menafikan bahawa perlu ada sumber kewangan untuk kita lebih mudah menjalankan kerja-kerja dakwah. Untuk NGO, untuk persatuan, kita memang berusaha untuk mendapatkan sumber kewangan ini. Untuk individu, kita amat sarankan semua orang mesti ada pekerjaan sendiri. Kami nasihatkan sukarelawan kami, ada pekerjaan sendiri, kerja, ada duit. Kerana apa? Itu kerja itu juga adalah satu ibadah. Dia mesti bekerja
untuk membayar nafkah dirinya, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, ibu bapanya. Jadi mesti ada kerja. Ini juga amanah. Bukan bermaksud kita nak berdakwah ini, kita mesti keluar, kita mesti ajar orang kepada kebaikan sehingga kita terlupa, kita abaikan amanah kita terhadap tanggungjawab kita kepada keluarga, amanah dan tanggungjawab kita kepada majikan kita untuk kita bekerja dengan baik. Amanah janji yang telah kita berikan kepada majikan kita, nak datang tepat waktu, nak balik tepat waktu, nak siapkan tugasan pada tepat waktu dan sebagainya. Ini adalah amanah. Dan bekerja itu adalah satu ibadah. Jadi mesti ada sedikit sumber kewangan untuk diri kita, untuk sekurang-kurangnya melepaskan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada ibu bapa kita. Dan lebihan itu, pergilah berdakwah. Gunalah nak top up duit handphone sebab nak forwardkan mesej-mesej yang baik, mesej-mesej dakwah. Nak bayar internet di rumah supaya ada internet di rumah kerana kita nak guna TikTok, nak guna Facebook dan sebagainya untuk kita menyebarkan maklumat tentang dakwah. Gunalah. Itu semua perlu kepada kewangan. Jadi kita perlu ada ekonomi yang sedikit kukuh dalam berdakwah ini. Cabaran yang ketiga, tadi kita dah ceritakan tentang 2 cabaran. Yang ketiga adalah cabaran masa. Berdakwah ini kalau betul-betul nak serius, dia memerlukan masa. Dan kalau secara individu pun, kita nak berdakwah kepada ahli keluarga, ya kita perlukan masa. Perlu nak bercakap dengannya. Dan dia bukan sekali sahaja cakap, mungkin orang terus tertarik dengan kita, tertarik dengan dakwah yang kita bawa. Tidak. Kadang-kadang ambil masa yang lama. Dan semasa Nabi kita Muhammad SAW juga ketika baginda berdakwah, ambil masa untuk berdakwah kepada seorang-seorang itu bukan masa yang sekejap. Kadang-kadang lama nak tunggu. Berbuih-buih dah mula berdoa. Ini adalah senjata kita. Berdoa, mohon kepada Allah. Kalau kita nak sangat ada ahli keluarga kita yang kembali kepada Islam, mohon doa. Di samping kita nasihatkan, ajarkan. Kadang-kadang mereka ni tak tahu. Mungkin ramai di antara sahabat-sahabat kita ni, saudara-saudara kita yang sebelum ni tak tahu tentang Islam. Tidak pernah diberitahu. Tidak berpeluang untuk tahu. Jadi mungkin ahli keluarga kita yang lain itu juga tidak berpeluang untuk tahu. Jadi inilah peranan kita untuk beritahu, dan dia memang akan ambil masa. Kesabaran itu perlu kerana masa ni kita tak tahu cepat atau tidak. Berdoalah, mohon kepada Allah supaya ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, jiran kita, pakcik-makcik kita semua terpikat dengan dakwah yang kita bawa dan kembali kepada Islam bersama-sama dengan kita. Cabaran yang seterusnya adalah kita nak berdakwah ini. Bila kita sebut dakwah ini, kita dah faham dah. Dakwah ni bukan sahaja berada di pentas ceramah. Dakwah ini boleh bersembang dengan kawan kita. Dakwah ini boleh WhatsApp kepada mak saudara kita. Dia boleh pelbagai. Tetapi bagaimana kita nak pilih jalan untuk kita berdakwah ini? Adakah kita mahu bersendirian atau kita mahu bersama jamaah? Ada banyak NGO, persatuan, kelab, jamaah yang menjalankan usaha-usaha dakwah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita selesa bersendirian, untuk permulaan ni nak berdakwah kecil-kecilan lah, nak sembang-sembang dengan kawan dulu, nak jumpa mak saudara di kampung, nak jumpa mak dan ayah di kampung, boleh, silakan. Kalau kita rasa selesa untuk buat kecil-kecilan secara perlahan-lahan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bersama jamaah, kita bersama kumpulan, usaha dakwah kita itu akan lebih luas. Kerana dalam jamaah ini, kita bekerja secara berkumpulan, kita bekerja secara kolektif. Kita dapat bantu-membantu. Ilmu kita boleh kongsi. Skill untuk berdakwah, skill untuk berjumpa orang-orang tertentu, kita boleh kongsi. Faktor kewangan kita boleh kongsi. Jadi ada kebaikan untuk bergerak secara sendiri dan ada juga banyak kebaikan jika kita bergerak secara jamaah. Jangan duduk seorang-seorang.
Kita hidup ini Allah telah menjadikan kita ini berbilang bangsa, pelbagai warna, pelbagai latar belakang untuk kita saling bertemu dan berkenal-kenalan supaya kita dapat saling bantu-membantu. Terutamanya dalam usaha-usaha kita menjalankan usaha dakwah ini. Berapa dah ya? Ini cabaran ya, cabaran. Saya rasa cabaran hujan tadi mungkin mujarablah doa yang kita baca tadi. Ya, semoga hujan itu memberi manfaat, dia menghalang daripada kemudaratan mengantuk itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ui, banyak lagi lah cabaran cerita dia. Banyak lagi, tak apa, kita agak-agak nanti. Kita agak-agak dah habis nanti kan, kita wassalamu je lah nanti. Macam banyak lagi dia senarai cabaran ni. Saya nak kongsikan satu cabaran ini. Ini cabaran semasa lah. Cabaran media sosial. Nak tak nak, ini adalah dunia sekarang. Ini adalah zaman masa ini. Dan berdakwah juga, kita boleh menggunakan saluran media sosial ini. Kalau dulu nak berdakwah ini memang perlu kepada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, duduk di pentas ceramah, di masjid, di balai raya. Tetapi sekarang ini semua orang boleh berdakwah. Now everyone can jadi da'i. Kalau dulu now everyone can fly, sekarang now everyone can berdakwah melalui media sosial. Tetapi apakah cabarannya? Pertama, kita nak kena tahu dulu ilmu-ilmu media sosial ni. Teknik-teknik penulisan yang baik. Kita kena ada, apa cabarannya lagi? Kita perlu ada alat-alat peranti yang baik juga. Kalau kita menggunakan peranti yang tidak baik, asyik terhang saja, asyik sangkut saja. Kalau kita sumber kewangan kita tidak baik, tak bayar duit internet, dan macam mana pula kita nak post sesuatu di media sosial, ini adalah cabarannya. Dan kalau kita berminat untuk aktif dengan berdakwah di media sosial, kita perlu ada perkara-perkara ini. Kita tahu ada cabaran-cabarannya, cabaran ilmu untuk media sosial, teknologi moden. Kita perlu tahu kewangan kita perlu ada sedikit. Kita perlu tahu teknik-teknik penulisan yang baik. Tapi sekarang ni senang, forward aja kan? Video-video yang baik kita forwardkan. Itu juga satu cara-cara berdakwah. Penulisan-penulisan yang baik daripada pakar-pakar lain kita boleh share, kongsikan di media sosial kita. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita cabaran masa ini. Bukan nak bagi semua orang takut, tetapi kita bersedia dengan kemungkinan yang berlaku. Sekarang ni ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita, AJK masjid banyak sangat kena terdedah kepada scammer. Bukan dia yang kena scam, tetapi ada scammer yang menggunakan nama mereka untuk kutip duit. Kan? Pernah kena? Gunakan nama pengurusi masjid untuk kutip derma sekian-sekian, tapi tidak pun sebenarnya. Jadi ini juga antara cabaran yang ada. Teknologi dah moden, jadi scammernya juga lebih moden. Jadi inilah antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Sebab saya tengok ada satu pattern menggunakan nama AJK masjid, menggunakan nama para pendakwah. Jadi sebab orang percaya, orang akan mudah percaya dengan nama, oh ni AJK masjid sekian-sekian, oh ini pendakwah sekian-sekian. Jadi orang cepat, sebab kita ni memang baik hati. Macam tuan-tuan semua, baik hati. Dengar je nak derma terus bagi. Jadi sekarang ini perlu juga kita hati-hati dengan perkara ini. Takut pula esok nama kita pula, kita ni terlalu aktif dengan kerja-kerja dakwah. Orang tahu kita ni mungkin pernah ada kutip dana dan sebagainya. Jadi mungkin nama kita akan digunakan juga. Jadi perlu juga berhati-hati soal itu. Dan cabaran dalam media sosial ini juga, apabila kita membuat sesuatu posting, kita membuat sesuatu hantaran, mungkin boleh disalahertikan. Ini juga satu cabaran. Jadi perlu, kalau tuan-tuan ada yang berminat nak berdakwah di media sosial, sebab ini suatu langkah yang agak mudah, kan? Ada peranti yang baik, ada handphone, ada tablet, ada internet, kita boleh membuat posting. Jadi teknik penulisan yang baik itu perlu. Kita boleh belajar bagaimana, kalau tak nak pergi kursus, baca daripada posting-posting orang lain, bagaimana orang membuat posting. Jadi mungkin kita boleh ambil tiru sedikit, belajar daripada posting-posting orang lain. Kerana kadang-kadang kita tulis maksudkan lain, tetapi orang baca
orang faham lain pula. Jadi salah faham ni dah orang kecam kita. Terdedah pula kepada kecaman-kecaman di media sosial. Sejauh mana emosi kita, hati kita ini boleh terima orang kritik dan kecam kita. Ada orang tak kisah, selamba je. Tapi kalau kita, hati kita ni kaca, mudah pecah. Kalau hati kita ini tisu, mudah renyuk. Jadi mungkin ini cabaran besar untuk kita kalau kita nak berdakwah secara aktif di media sosial. Jadi kritikan-kritikan itu sebenarnya kalau kita ambil dengan cara yang baik, kita ambil dengan cara yang positif, kita akan lebih belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan sebenarnya kalau kita nak aktif di media sosial, tetapi kita dah yakin dan aku akan teguh dengan kritikan. Nah, kritikan inilah yang akan mengajar aku untuk mengubah aku jadi lebih baik. Itu adalah lebih baik. Dan kita tahu berapa ramai orang kritik kita, tetapi lebih ramai juga lagi orang yang sayang kita. Jadi jangan kita fokuskan kepada perkara-perkara yang terlampau negatif sehingga kita lupa banyak perkara-perkara positif yang Allah berikan kepada kita. Saya nak terus saja pergi kepada cabaran kita yang tengok jam sekejap. Boleh lebih 5 minit. lama sikit boleh. 10 minit tambah. 10 boleh 10 minit dapat hadiah percuma petang ni. Terima kasih tuan. Kita ada bagi sejauh mana kita nak terima kritikan itu tadi kan, kritikan yang senang sangat orang mengkritik kita, itu cabaran emosi untuk kita. Bagaimana kita nak melatih diri untuk bersabar, bagaimana kita nak melatih diri kita untuk bersikap terbuka dengan kritikan-kritikan yang orang beri kepada kita. Dan satu lagi cabaran emosi adalah rasa tidak percaya kepada diri. Alamak, macam mana nak berdakwah ni Baru masuk Islam tahun lepas. Tahun ni dah diundang untuk membuat ceramah pengalaman kembali kepada Islam. Dah siap bagi tajuk. Tapi rasa ni, cabaran emosi ni tak boleh. Saya memang dilahirkan tak pandai ceramah. Saya memang Allah lahirkan begini. Wah, dia pula tahu Allah lahirkan dia bagaimana. Saya ni tak boleh, ustaz saya boleh lah, anak ustaz. Dia tak ada anak siapa-siapa. Berdakwah ini bukan boleh diwarisi, dia tak kira anak siapa. Tak kira daripada latar belakang mana pun kita, kalau kita fokus kepada usaha dakwah kita itu, kita boleh sampaikan ilmu itu saja. Yang lain-lain tu betul. Memang kalau kita ada skill komunikasi yang baik, kita boleh berdakwah dengan lebih baik. Itu kita boleh belajar. Dia bukan, aku dah lahir begini, aku tak naklah buat kerja dakwah ni, tak boleh ni. Berdakwah, jangan tunggu pandai baru kita berdakwah, tetapi kita berdakwah sampai pandai. Tuan-tuan, saya di Darul Syifa, kita sekarang mula berjinak-jinak dengan TikTok baru. Dia orang kata, Kak Salwa tolonglah buat live. Selalu staff-staff kami yang buat live. Saya kata, ya Allah, Kak Salwa ni saya tak pandai main media sosial. Saya tak pandai. Saya kata TikTok ni saya tak tahu nanti ada perkataan dia yang tak boleh sebut, betul? Siapa yang biasa main TikTok atau mungkin ada yang berniaga di TikTok, ada perkataan tak boleh sebut, ada isu teknikal dan sebagainya. Lama-lama saya kata tak apalah. Kalau ini menjadi satu jalan kita mendekati masyarakat, mari kita main TikTok. Saya kata jangan tunggu pandai untuk kita main TikTok. Kita main TikTok sampai kita pandai. Saya dah 2 kali buat live. Kelakar lah, memang kelakar. Saya kami di koperasi jual buku. Saya cerita pasal buku ni, kebaikan buku ni semua kan. Habis live, staff saya kata, Kak Salwa lupa nak suruh orang beli buku. Oh macam tu nak kena suruh orang beli sekarang, tekan beg kuning sekarang. Saya kata okeylah, saya tengah belajar. Dan proses ini akan berlanjutan lagi. Banyak lagi benda-benda yang kita harus belajar. Saya dah ada masa 10 minit je tadi. Cabaran dan kita ada cabaran audience, cabaran pendengar. Pendengar kita berbeza-beza. Ada audience kita, pendengar kita yang memang dah Muslim. Ada yang belum Muslim. Ada yang kanak-kanak, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Lelaki dan perempuan cara cakapnya berbeza. Cara cakap dengan kanak-kanak berbeza. Kalau kita bercakap dengan orang yang berpendidikan tinggi, cara cakapnya berbeza.
Jadi ini yang dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada kebaikan itu, ajaklah kepada Islam itu dengan cara berhikmah. Dia lain-lain, caranya lain-lain. Cara cakap dengan kanak-kanak lain, cara cakap dengan orang dewasa lain, lelaki dengan perempuan cakapnya lain, perempuan dengan perempuan cakapnya berbeza. Tak sama. Jadi inilah hikmah, inilah yang kita nak terapkan. Cabaran kepada kita. Macam mana kita nak mahir dalam perkara-perkara ini? Ilmu. Penceramah kita tadi pun semua cerita tentang ilmu. Ilmu itu perkara utama yang perlu ada. Bukan sahaja kepada mu'alaf, bukan sahaja kepada kita, kepada semua orang. Baik yang dah Islam lama, baik yang baru-baru nak berjinak dengan Islam, baik yang baru masuk Islam tahun lepas, semua ini perlu kepada ilmu. Dan menuntut ilmu ini daripada buayan hingga ke liang lahat, sampai kita dah tua esok, kita masih lagi perlu, mesti menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini last dah, last. Antara semua-semua cabaran yang kita kongsikan tadi, sebenarnya ada satu cabaran pada saya lah yang saya nak kongsikan hari ini, cabaran yang paling besar di antara semua cabaran-cabaran. Apakah cabaran yang paling besar? Adalah berperang. Berperang dengan diri sendiri. Itu cabaran yang paling besar. Pertama, berperang dengan rasa ujub dalam diri kita ni, kita nak buang. Bila kita berdakwah kepada orang dan orang rasa, indahnya Islam, nak masuk Islam lah, kita rasa, akulah yang berdakwah tadi tu. Kita rasa ahli keluarga kita semua masuk Islam, akulah yang ajak. Sebab aku yang masuk Islam dulu. Sedangkan hidayah itu milik Allah. Allah yang beri hidayah pada siapa yang dia nak. Kita perlu buang rasa ujub itu. Perang dengan diri sendiri. Jangan sampai ada rasa itu. Berperang yang kedua adalah berbaik sangka dengan Allah. Bagaimana kita nak berbaik sangka dengan Allah bila kita nak ajak mak ayah kita masuk Islam, mereka tak mahu, kita rasa, ya Allah, apa ni ya Allah, aku dah cuba sehabis daya dah ya Allah, aku dah belajar sungguh-sungguh dah ya Allah, aku dah pujuk dah mak ayah aku ya Allah, kenapa mereka tak nak masuk Islam lagi? Apa ni ya Allah? Itu rasa perang yang paling besar. Jangan ada rasa tak berpuas hati dengan Allah. Jangan ada rasa bersangka dengan Allah. Allah nak beri pada bila masa yang Allah nak beri, pada waktu yang paling tepat yang Allah nak beri. Kerja kita apa? Usaha, dakwah, kongsikan. Harus kita berperang dengan rasa itu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah diri kita sendiri ini harus menjadi contoh yang baik. Selain daripada di pentas ceramah, selain daripada kaunseling, selain daripada kita bersembang dengan rakan kita, diri kita ini juga boleh berdakwah dengan cara kita menjadi orang yang baik, akhlak yang baik. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, di antara dakwah-dakwah baginda, selain daripada baginda mengajak, bercakap, diri baginda itu contoh ikutan yang paling baik. Dan itulah yang menjadi contoh yang baik kepada kita untuk kita ikut. Diri kita ini akhlak mesti baik, bercakap dengan baik, sabar kerana nak tunjukkan contoh yang baik. Kadang-kadang memang kita hilang sabar, kita ni manusia. Memang rasa macam ingat kau yang terpaling tersakiti, aku juga terpaling tersakiti juga. Tetapi bagaimana untuk melatih diri kita untuk bersabar, menjadikan Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang paling baik, dan kita menjadi orang yang baik, menjadi contoh orang lain terpikat dengan Islam kerana akhlak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon maaf atas masa yang terlebih ini. Daripada tadi kita cerita tentang ilmu. Tadi saya cakap last kan, tapi tak habis lagi. Ini betul-betul last lah. Betul-betul last. Kita nak kongsikan sikit saja sebelum saya mengundur diri. Kita cerita tentang ilmu. Kita cerita tentang mohon doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah akan kabulkan. Dan kita cerita tentang ilmu. Berdoalah kepada Allah. Mintalah Allah untuk kita dapat ilmu. Saya nak akhiri dengan satu potongan ayat Al-Quran pendek saja. Hari ini semua orang kena hafal. Daripada surah Taha ayat 114, saya ada potongan pendek saja. Rabbi zidni ilma. Dah hadiah hafal dah. Hari ni hafal yang ni. Kalau tak dapat perkataan
surah Taha ayat Taha, 114 potongannya 114. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma. ilma. Terima kasih. Rabbi, wahai Tuhan, zidni, tambahkanlah aku pada aku ilma, ilmu. Ulang-ulang mohon kepada Allah dengan ilmu yang banyak, dengan ilmu skill yang banyak, insya-Allah kita akan melalui cabaran-cabaran dalam berdakwah ini dengan lebih baik, dan kita mengharapkan semata-mata hanyalah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ramadan ini kalilah kita menjadi orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada siapa nak tanya boleh. 2 minit boleh. Ada marker ke? Oh, ada. Ah. Sementara tunggu soalan, kita tulis dulu Orang kita ni katanya pandai-pandai. Tapi betul kan? Betul. Zidni ilma. Saya ingatlah. Betul doktor. Orang kita memang pandai doktor. Terbukti dah. Oh, betul. Mai kidal. Okey, mungkin tak ada soalan lagi. Tak sesiapa. Satu je soalan. Silakan. Memandangkan banyakkan kita ni mualaf, saya rasa kita punya cabaran lagi besar daripada orang yang lahir sebagai Islam. And then cabaran emosi lagi satu cabaran yang paling besar, because kita fikir-fikir dalam keluarga kita sendiri kita boleh berdakwah untuk kembalikan mereka kepada fitrah, itu pun fail juga. So, macam mana kita nak kuatkan kita punya emosi? Terima kasih kepada yang bertanya. Bagaimana cara untuk kita menguatkan emosi kita? Betul, cabaran kepada yang pendakwah Muslim dengan pendakwah yang baru Muslim, dia berbeza. Tetapi saya melihat kepada apabila tuan-tuan yang baru kembali kepada fitrah ini, beberapa lama pun lah, maksudnya lahir-lahir tu belum Islam lagi, saya rasa ada kekuatan yang sangat kuat apabila kita daripada latar belakang yang sama dengan mereka dan kita mengajak mereka kepada Islam. Itu saya rasa satu poin yang sangat besar untuk tuan-tuan dan puan-puan menjalankan kerja-kerja dakwah. Berbanding dengan kami yang lahir-lahir Islam ini, kadang-kadang kita tak faham praktis sebelum ini, apakah pegangan sebelum ini, kan kita hanya belajar sahaja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan alaminya sendiri. Itu satu kebaikan yang sangat besar. Tetapi untuk topik emosi ini, betul, saya rasa emosi ini semua orang akan mengalami cabaran yang sama. Kerana emosi untuk kita berhadapan dengan ahli keluarga, penolakan daripada ahli keluarga, betul, kita faham. Betul, untuk orang macam kami, kita pergi berjumpa dengan orang yang bukan keluarga kita. Kita boleh cakap saudara se-Islam. Tetapi betul, tak sama dengan tuan-tuan yang berhadapan dengan ahli keluarga sendiri, darah daging sendiri, untuk menerima penolakan, untuk menerima kau keluar daripada rumah ini dan sebagainya. Itu saya tengok cerita drama. Kalau saya salah, kita salahkan drama Melayu lah Tetapi emosi ini, bagaimana kita nak berbaik sangka dengan Allah akan membantu kita. Untuk kita berpegang kepada ayat-ayat Allah, hidayah Allah akan beri kepada sesiapa yang dikehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu masih lagi menjadi pokok utama kita. Banyak membaca, belajar daripada sirah Nabi kita, bagaimana beliau yang baginda yang sangat sayangkan bapa saudara baginda Abu Talib.
sangat sayang. Tetapi sehingga ke akhirnya Allah tidak memberi hidayah lagi. Betapa duka citanya baginda apabila ayah saudara yang paling dikasihi. Kerana baginda kita ni lahir tanpa ayah. Jadi baginda melihat Abu Talib itu seperti ayah baginda sendiri. Tetapi apabila dakwahnya tidak diterima, bagaimana baginda menghadapinya? Sedih, memang sedih, kita tahu. Baginda menghadapi tahun duka cita apabila pemergian bapa saudaranya. Tetapi kerana kepercayaan yang kuat, itu tonggak kita. Apabila kita kembali kepada Islam, kita tahu Allah ada bersama-sama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Dengan zikir itu hati kita akan tenang. Banyakkan zikir. Doa jangan lupa. Tuan-tuan, kadang-kadang pula kita ni terlupa yang Allah ni nak dengar rintihan hati kita. Allah suka dengar kita meminta. Dan kalau kawan-kawan kita, saudara kita, penceramah kita malas nak dengar rintihan hati kita, Allah sentiasa bersedia untuk mendengar. Mengadulah pada Allah. Ini untuk kita menjaga emosi kita. Kesihatan mental kita kena jaga, betul? Itu sekarang ni dah banyak kita mendengar ilmu-ilmu tentang kesihatan mental. Doa, berbaik sangka dengan Allah. Ada banyak doa-doa untuk melatih kita bersabar. Banyak doa. Kadang-kadang kalau kita tak hafal doa-doa ini, Allah lebih memahami apa bahasa juga. Yang berbangsa India boleh gunakan bahasa India, bahasa Tamil. Yang berbangsa Cina boleh menggunakan bahasa Cantonese, Mandarin. Yang orang asli boleh menggunakan bahasa orang asli. Minta pada Allah untuk ditetapkan hati kita, untuk melatih kita bersabar. Di samping sebenarnya bagaimana kita nak berbaik sangka dengan orang juga. Kadang-kadang kita ni cepat sangat buruk sangka dengan orang. Orang diam ni kita rasa macam tak suka lah tu. Kan? Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka juga kepada audiens dengan siapa kita bercakap. Wallahu a'lam. Silakan doktor. He's the one at the back there. I think the one with the black songkok. Wanna call him forward? Tuan pengurusi ke belakang. It's in the Kita nak sampaikan apa ni, Hakim, sampaikan pada penceramah. Terus duduk, bagi duduk. Terima kasih kepada Ustazah Salwa yang dengan memberi ucapan begitu semangat sekali. Jadi memang masa mencemburui kita lah. Saya rasa memang banyak lagi yang nak disampaikan oleh setiap penceramah tu. Banyak lagi idea-idea dan nasihat yang nak disampaikan, tapi saya rasa dengan apa yang disampaikan tu banyak pengajaran yang kita dapat, banyak teknik-teknik cara berdakwah dan kepentingan berdakwah itu sendiri yang kita dapat. Jadi harap kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pendakwah. Jadi seterusnya saya nak menjemput sebelum ucapan oleh pengurusi penyampaian cenderahati kepada penceramah, saya menjemput pengurusi Aksin Dr. Amir untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada penceramah sebab ada yang penceramah dan sebab sebalik dulu. Sudah satu. Dr. Sazali pun balik?
sekali Dr. Syazali untuk menyampaikan. Okey. Oh. Seterusnya saya mempersilakan Ustaz Dr. Saufiman untuk Okey. Okey. dan akhir sekali Ustazah Salwah. Okey. Tanya. Alhamdulillah, kita teruskan lagi acara kita. Saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji IR Muhammad Jamal bin Syamsuddin, CEO Aksin, merangkap pengurusi program bengkel pada hari ini untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusi masjid ni Tengku Datuk Seri Samuddin, Masmudin. Haji Khalid ada ya, Haji Khalid insya-Allah, AJK Masjid Ufran dan ahli-ahli penyelaras program pada hari ini, rakan-rakan saudara-saudara kita yang datang pada hari ini, yang duduk dengan begitu sabar sejak pukul 4 petang tadi. Kami mesyuarat pukul 2 petang tadi, 2:30 petang, dan boleh dengar insya-Allah. Dan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Secara ringkas kita telah mendengar, saya rasa tak perlu pada ringkasan, kita telah mendengar dengan begitu baik sekali barisan penceramah kita pada hari ini. Semuanya doktor-doktor belaka, ustaz-ustaz belaka, yang saya kira sangat penting. Satu daripada summary lah summary yang kita dengar pada hari ini ialah Islam adalah agama dakwah. Setiap Muslim ni yang beriman, kita perlu, tak ada pilihan untuk menyampaikan Islam. Sama ada orang terima tak terima, itu bukan keputusan kita. Itu adalah hidayah daripada Allah SWT. Itu sangat penting lah ya. Dan tugas ini meliputi semua orang. Setiap daripada kita kena menyampaikan balighu anni walau ayat ni. Kita kena sampaikan walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Dan tak perlu kita jadi Ustazah Salwah, Doktor siapa nama? Syazali, ya, pakar apa ni, PhD daripada Yaman, belajar 9 tahun di Yaman Dr. Syazali, dan kemudian 8 tahun 9 tahun ni boleh cakap bahasa Arab. Dan juga Dr. Saufi ni pakar bahasa Arab, bahasa Al-Quran ni. Kalau nak belajar bahasa Al-Quran pun boleh dengan dia orang semua ni, hebat-hebat. Tapi kita tak perlu sampai pada tahap sedemikian untuk kita menyampaikan Islam walaupun satu ayat ni. Sampaikan. Tapi kalau kita lihat pun sepanjang sejarah, banyak cerita kisah-kisah Nabi dan sebagainya, yang disampaikan ataupun cara kita berdakwah ialah dakwah bilhal pun sangat-sangat dengan dakwah ataupun cara kita berinteraksi dengan orang sekitar kita, kebaikan kita kan. Semua ini menarik orang pada Islam ya. Itu satu cara saya rasa yang sangat kesan. Dan
ikhtiar seperti yang disebutkan oleh para penceramah kita, dia kena ada teknik sikit, ya, memahami madhu, mencari titik minat, ya, apa dia titik minat, persamaan, pertemuan, cara menyampaikan sesuatu dengan hikmah. Ini sangat-sangat penting saya rasa. Dan saya nak kongsi balik yang telah disebut juga satu ayat Quran An-Nahl ayat 125, iaitu serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik, dan seterusnya. Jadi itu sangat penting. Dalam keadaan kadang-kadang sekarang ni pun ada kontroversi macam-macam, jangan kita memburuk-burukkan fahaman kepercayaan orang bukan Islam, ya. Tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Saya bincang dengan Dr. Syazali sebelum event ni. Dia kata kita nak burukkan orang bukan Islam. Apa yang mereka buat ni tak logik, ya. Mabuk, bising, apa dan sebagainya. Satu perkara yang tidak dapat diterima. Tapi dia lupa dalam ayat Quran, dalam Quran kita diarahkan, kita disuruh, walaupun kita tak setuju dengan pemikiran, pemahaman, akidah orang bukan Islam, kita tidak boleh mengkritik ataupun apa-apalah yang saya tak nak sebut perkara itu. Dan kalau orang bukan Islam buat pada orang Islam, itu hal dia. Kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, ya, itu mudah. Jadi kita tak nak pergi pada isu tersebut, tapi itu adalah sangat penting. Akhir sekali, saya rasa dalam saya ingat dulu, kita pun, ya, dan kawan-kawan kita umur 6, 7, 8, 9 tahun kita berpuasa. Puasa ikhlas, ya. Kita basuh mulut, kita tak adalah telan-telan air apa, tak ada, ya? Sebab kita tahu itu adalah hubungan ataupun keikhlasan kita untuk menjalankan ibadah itu dengan Allah SWT. Kalau kita boleh buat cara itu dalam semua tindak tanduk kita, kalau kita cuba mencari kepada keikhlasan, susah, kadang-kadang susah, ya. Sifat ujub tu ada, oh, aku lebih baik daripada kamu, ya. Dan ataupun sifat-sifat mazmumah ni boleh masuk dengan bisikan syaitan, dengan nafsu kita dan sebagainya. Kalau kita boleh ikutlah, budak-budak kecil tu, dengan keikhlasan mereka melaksanakan ibadah puasa contohnya, itu satu pengajaran pada semua bahawa kita melakukan sesuatu dengan seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah, kita telah selesai pada hari ini. Sebelum kita panggil Tuan Pengerusi Masjid Al-Ghufran, kita harapkan mungkin hubungan baik kita dengan penganjuran bersama ni dengan Masjid Al-Ghufran akan berterusan. Ini tahun ketiga, dan saya berdoa kepada Allah SWT, insya-Allah tahun depan kita laksanakan ini, program ini, kita jemput Menteri Agama contohnya untuk datang merasmikan program kita ni, insya-Allah. Doakan insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Jamaluddin Syamsuddin, CEO Aksin. Seterusnya saya dengan segala hormatnya menjemput Pengerusi Masjid Al-Ghufran YM Tengku Datuk Seri Hasmuddin bin Tengku Asman untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis, terima kasih yang dihormati Tuan Haji Jamal, Ketua Eksekutif Yasin, mengangkat program pengurusi program Bingkai Dakwah pada petang ini. Yang dihormati saudara saya Hafizul, pengurusi Musalah Al-Hidayah Kampung Orang Asli di Bukit Kala, dan Dato' Amir ada? Dato' Amir, pengurusi Yasin, para bijaksana penceramah. Saya dapat sempat dengar Ustazah Sarawak tadi, bagus sekali. Barisan EJK Al-Ghufran dan pengurusannya, urus dia program daripada Yasin dan Majlis Al-Ghufran, dan hadirin hadirat saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah kita berpeluang. Yang pertamanya adalah kita dapat nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada saya, kepada semua yang ada di sini. Alhamdulillah, syukur. Kesempatan ini saya juga mengalu-alukan kehadiran tetamu semua ke Majlis Al-Ghufran. Ini pertama kali saya bersemuka dengan Yasin setelah 3 kali berada di sini. Menangkan saya tiada kesempatan untuk bersama, dan insyaAllah saya make a point to come pada petang ini. Dan alhamdulillah, dan saya kerap dimaklumkan oleh Tuan Haji Khalid, saudara timbalan saya, mengenai Yasin, dan saya amat teruja dan highly regard konsistensi iltizam Tuan Haji Jamal yang membawa Yasin ini, dan terutamanya membawa ke Masjid Al-Ghufran. Dan saya ingin memaklumkan bahawa Tuan Haji Jamal, silalah bawa saudara-saudara kita di sini, apa juga program-program yang manfaat yang boleh kita bersama buat, dan insya-Allah mana yang boleh kita bantu, insya-Allah kita bantu. Dan take it from us, dan insya-Allah we will be with you. Amin. Dan kalau boleh lagi keraplah, bukannya setahun sekali, dan buat sajalah program. Saya dah beritahu tim-tim tadi, saya cakap we have to make sure Yasin ni dia macam dia punya apa kat sini lah, Al-Ghufran. So whatever mana kita we are together. Dan saudara saya di Bukit Kala tahu how iltizam kita untuk menjadikan saudara-saudara kita di Bukit Kala itu juga center untuk untuk convert dan juga untuk mereka menimba ilmu. We are doing our level best untuk Bukit Kala juga dijadikan setelah tempat kita lah, walaupun di Selangor, tetapi we will be there to assist our friend. We have a very dedicated people with us yang di Bukit Kala, dan insyaAllah kita akan terus bersama mereka. Dan itulah yang dapat saya ini kan, because I'm very excited to have Yasin here, dan saya amat berharap bahawa uluran tangan kami ini disambutlah, insyaAllah. Please be with us di Ghufran with so many other programs lah, insyaAllah. Dan yang baik itu dari Allah juga, yang tidak itu memanglah kesilapan kami. InsyaAllah kita sama-sama nanti berbuka puasa dan kita bersolat tarawih, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Semoga Ramadan membawa sejuta harapan, dan juga Allah answer all our prayers, seperti mana rakan-rakan sahabat-sahabat kita ada sebut tadi, a few dilema dan constraint dan sebagainya. InsyaAllah Allah juga yang membuka jalan, Allah juga yang
yang boleh melakukan, yang mentakdirkan apa jua untuk kita. InsyaAllah apa jua yang ditakdirkan adalah yang terbaik for all of us. Aku lihat qali hadza wa astaghfirullahalazim wa alaikum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tengku Datuk Seri Nasmuddin di atas ucapan beliau dan memberi semangat kepada Aksin untuk terus menyemarakkan lagi aktiviti di Ghufran ni. Jadi kita teruskan masa, kita dah ambil masa sikit dengan penyampaian sumbangan kepada para penerima sumbangan kita pada hari ini. Saya menjemput Tuan Haji Jamal selaku CEO Aksin untuk menyampaikan dan juga isteri Lanka ni Hafzan, ya, Puan Nur Hafzan. Puan Nur Hafzan juga dijemput untuk menyampaikan. Boleh lah, display lah. Macam ni kan display. Assalamualaikum, dan saya Ruslina. Saya minta daripada Al-Hidayah dulu. Yes, Al-Hidayah. Daripada Muhammad Sufi. Kita silakan. Oh tu. Okey, yes, boleh tak line up semua Al-Hidayah punya orang? Al-Hidayah, Muhammad Iyas. Hai. Al-Hidayah pada sini ya. Ayo tarik. Al-Hidayah pada nama lah kena ada. Nasmuddin. Nur Hayati. Nur Hayati. Muhammad Isa. Okey. Muhammad Isa and then Mariam. 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 Ya, silakan. Dia tak ada, ibu dia. Sini. Okey. Dan Muhammad Syaril. Syaril. Dan Nur Zulaika. Saya ibu dia. Oh, tadi dah ambil kan? Tadi dah ambil. Itu untuk nama saya Maria. Tak, masih sekejap kebahagiaan dia. Okay. And then Nur Latifah. Nur Latifah. Okay, Muhammad Hassan. Nafisa. And then Abdul Rahman. Okay. Rajesh Amira. Ayun.
Ainun. Ainun. Okay, Balkish. Balkish. Jamila. Muhammad Zaid. Muhammad Zaid. Ya. Adriana. Zahra. Suryanti. Abdul Rahman. Oh, okay. Okay. Najmuddin. And then Najmul Zalikai. Oh. Okay, Julia from Abu Fran. Beratur lah. Sila beratur. Khairunisa. Khairunisa. Rusmin. Nur Mashita. Rusmin, sila cepat sebab kita nak berbuka kan. Okay. Rusmin okay. Mashita. Zalifa. Nur Narima. Nur Diana. Goleni. Sorry. Nur Farhana. Ya. Nur Farhana. Nur Aziza. Nur Ain. Nur Isha. Nur Hashima. Muhammad Hafizul. Nur Hashima. Muhammad Azhar. Muhammad Haris. Cik Latif bin Diji. Shamsia. Sarima. Jazrin. Jazrin. Muhammad Iskandar dan Muhammad Ali. Muhammad Ali. Okay, daripada Turki, Mas Turina. Nurul. Sufia. Nur Khaira. Nur Fatimah. Sufia. Nur Khaira. Nur Azmin. Nur Lina. Sorry. Angelina. Baina. Siti Nur Farhana. Muhammad Firdaus. Muhammad Abu. Muhammad Aiman. Muhammad Asuk. Asuk Abdullah. Sabar. Oh, ini orang lama ni. Dan Mustafa.
Mustafa, Muhammad Azri, Jelija, Sarah, Nur Alia, Jasmine, Nur Aisyah, Hana, Nur Aisyah, Hana, dan Nurul Fatimah. Hana. Okay. Nurul Fatimah. Siapa yang ada kat sini untuk minta tanda tangan boleh? Nak minta tanda tangan sekejap. Yang ada yang expired tapi tak apa. Dah dapat lah.